Hari ini kita akan cuba satu soalan subjektif sejarah tingkatan 3 bab 2. Topik kita ialah pentadbiran negeri-negeri selat. Fokus soalan ini ialah pembentukan negeri-negeri selat, kepentingannya kepada British dan iktibar tentang kedaulatan negara. Sebelum jawab soalan, kita perlu ingat 3 perkara penting dalam bab 2. Pertama, British meluaskan kuasa kerana mereka memerlukan pertempatan strategik di alam Melayu. Pulau Pinang, Singapura dan Melaka sangat penting untuk perdagangan, keselamatan dan laluan kapal. Kedua, Perjanjian London 1824 telah membahagikan lingkungan pengaruh antara British dan Belanda. Perjanjian ini dibuat tanpa merujuk raja-raja Melayu dan kesannya alam Melayu terbahagi. Ketiga, negeri-negeri selat dibentuk pada tahun 1826 dengan menggabungkan Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Gabungan ini membantu British menguasai laluan perdagangan antara India dengan China. Sekarang, kita lihat soalan. Pembentukan negeri-negeri selat membolehkan British mengukuhkan penguasaan politik dan ekonomi di alam Melayu. Bahagian A, namakan 3 pertempatan yang digabungkan dalam negeri-negeri selat pada tahun 1826. Bahagian B, jelaskan 2 kepentingan pembentukan negeri-negeri selat kepada British. Bahagian C, pada pendapat anda, apakah iktibar yang boleh diperoleh daripada peluasan kuasa British di negeri-negeri selat? Cuba jawab dahulu sebelum lihat skema. Untuk kelas, cikgu boleh beri masa 2 hingga 3 minit. Untuk video, pause di sini dan cuba tulis jawapan sendiri. Sebelum menulis jawapan, kenal pasti kata tugas dahulu. Untuk bahagian A, kata tugas ialah namakan. Maksudnya, tulis nama tempat sahaja. Jawapannya ialah Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Untuk bahagian B, kata tugas ialah jelaskan. Maksudnya, beri fakta dan huraian ringkas. Contohnya, British mahu menguasai laluan perdagangan dan mengukuhkan ekonomi mereka. Untuk bahagian C, soalan bermula dengan pada pendapat anda. Ini ialah soalan KBAT. Jawapan perlu berbentuk iktibar atau pengajaran yang sesuai dengan peristiwa sejarah. Sekarang kita semak jawapan. Untuk bahagian A, 3 pertempatan yang digabungkan dalam negeri-negeri selat ialah Pulau Pinang, Singapura dan Melaka. Setiap nama pertempatan yang tepat boleh mendapat 1 markah. Untuk bahagian B, kepentingan pembentukan negeri-negeri selat kepada British ialah membolehkan British menguasai laluan perdagangan antara India dengan China. Selain itu, negeri-negeri selat juga mengukuhkan hubungan ekonomi British dengan negeri-negeri Melayu. British juga dapat menyaingi penguasaan Belanda di alam Melayu. Gabungan 3 pertempatan strategik ini turut memudahkan pentadbiran British. Untuk 4 markah, beri 2 kepentingan berserta huraian ringkas. Untuk bahagian C, ini ialah soalan KBAT tentang iktibar. Jawapan tidak perlu sama sepenuhnya dengan skema, tetapi mesti logik dan berkait dengan peluasan kuasa British. Contohnya, kita perlu berwaspada dalam membuat keputusan supaya tidak mudah dimanipulasi oleh kuasa asing. Selain itu, kita mesti mempertahankan kedaulatan negara supaya kepentingan negara tidak dikuasai oleh pihak luar. Pentadbiran yang sistematik juga penting untuk mengukuhkan negara dan melindungi rakyat. Permuafakatan antara rakyat dan pemimpin pula dapat mengelakkan campur tangan asing. Tip menjawab, mulakan ayat dengan iktibarnya, kita perlu. Elakkan jawapan terlalu umum seperti, belajar rajin, jika tidak dikaitkan dengan kedaulatan negara.